Okey, baik. Hari ni kita nak ulang kaji tajuk menutup aurat. Okey, baik. Soalan Ustaz nak tanya. Soalan yang pertama, apakah masuk aurat? Aurat tubuh badan yang wajib ditutup. Okey, bagus. Okey, yang kedua, apakah hukum menutup aurat? Wajib. Okey, kalau tak tutup aurat, dosa tak? Dosa. Okey, bagus. Okey, soalan ketiga. Apakah batasan aurat? Okey, angkat tangan. Tarik. Lagi susah hingga lutut. Okey, bagus. Okey, beri tepukan. Batasan aurat bagi perempuan. Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, bagus. Tepuk tangan. Okey, seterusnya. Apakah ada berpakaian? Kamu lompat tu. Membaca doa. Bagus. Membaca doa sebelum kita pakai pakaian. Lagi? Okey, mula dengan anggota sebelah Kanan. okey, soalan yang terakhir. Apa hikmah kalau kita ni menutup aurat? Okey, lapar pahala. Selalu saya ajarkan dalam peperiksaan. Tulis saja lapar pahala, mesti betul. Okey. Jaga maruah diri. Okey, bagus. Beri tepukan untuk semua. Jadi, Ustaz simpulkan bahawa kamu telah menguasai tajuk menutup aurat dengan sangat betul dan sangat pasti. Yang kita belajar minggu lepas. Betul?